Tindakan pantas Kerajaan Negeri Johor menyita sebuah kilang susulan isu pemasangan jalur gemilang secara terbalik mendapat sokongan Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh. Menurut beliau, tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang terlibat dan bukannya mempertahankan perbuatan tersebut. Tahniah Kerajaan Negeri Johor yang pantas bertindak dengan menyita kilang tersebut. Ini sepatutnya dilakukan bukan dengan membela mereka yang sengaja pasang bendera secara terbalik. Tahniah Kerajaan Johor, katanya menerusi hantaran di laman Facebooknya pada Isnin. Sebelum ini, Majlis Perbandaran Kulai menutup dan menyita sebuah kilang di kawasan perindustrian Kulai selepas mendapati jalur gemilang dipasang secara terbalik. Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor, Datuk Muhammad Jafni Med Syukur pula dilaporkan berkata polis sedang menjalankan siasatan. Pengarah syarikat berkenaan juga akan dipanggil dengan kadar segera untuk memberikan penjelasan. Menurut beliau, tindakan penutupan premis itu mempunyai asas berdasarkan Undang-Undang Kecil Pelesenan Trade, Perniagaan dan Perindustrian 2019 yang diguna pakai pihak berkuasa tempatan di Johor. Katanya, ia termasuk UUK 49-2- berkaitan kuasa menutup premis dan UUK 45-1- berkaitan pengibaran bendera.